Oh, tak itu KitKat yang besar, Vanessa punya kecil, Leslie punya sederhana, tetapi John dapat bahagian yang besar. Baiklah, mari kita tanggalkan pelekatnya. Wah, ia dengan nerds. Hebat. Mari kita coba. Terdapat banyak gula-gula nerds di dalamnya. Betapa sedapnya. Wah, semuanya di dalam dilapisi meadows. Hebat. Oh, John, apa yang kamu buat di sini? Ini cuma KitKat saya. Jangan berani makan. Saya tak ada banyak. Sekarang giliran saya. I don't extend my car. More Lis. Lang last one KitKat went and wah, what's a spawn number to M&M? Hebat. Mari cuy. Ia sangat sedap. Hebat. Saya suka. Oh, kamu semua mahu satu. Baiklah. Pegang satu batang. Terima kasih. Berikan kepada saya. Tidak, Leslie. Ayu. Aduh, ia menyakitkan. Oh, sekarang ia tersekat. Baiklah, saya rasa sekarang giliran saya dan saya boleh bantu awak dengan itu, Leslie. Baiklah. Terima kasih, John. Teruskan dengan gula-gula kamu. Yeay, biar saya keluarkan. Wow, ia ada marshmallow. Tapi ia sangat berat. Boleh tolong saya, gadis-gadis? Terima kasih. Wah, gula-gula yang besar. Hei, apa yang kamu gadis-gadis buat? Ini sangat sedap. Saya setuju dengan awak. Oh, saya tak boleh berhenti makan. Sangat lazat. Wah. Wah, Tunggu. Apa? Aduh, kepala saya. Itu sangat lucu. Oh, tidak. Saya pecahkan gula-gula itu. Tapi saya boleh cuba isi marshmallow sekarang. Wah, mari kita lanyek semuanya dan buat kekacauan besar dengan coklat dan marshmallow. Oh, tidak. Saya rasa tangan saya terlekat. Sial. Wah, gadis-gadis, lihat itu. Meja. Baiklah, itu menyeronokkan. Ya. wah, betapa kecilnya bahagian aiskrim yang Vanessa ada. Ia kelihatan sedap. Berapa banyak yang John ada? Nah, dia ada hidangan yang sederhana. Ia kelihatan lebih baik. Itu sepatutnya cukup untuk dia. Dan berapa banyak yang Leslie dapat? Hayır, bir race heating away the scene. Siyempre left where they forget mains to win you ice cream skills. Hayır, Charvin your Benny pagamana Leslie warat wagar way to Benny and John stuff may the way to work pa. John, ano yung paikiran pon? Hayır, hindi daw way for mains to renok. Tarawi ay perlu sudu dan ia biday samdon daw. Ito adalah sudu emas kecil and ia sempurna untuk ice cream kaya. Begitu sahaja. Dan ia sangat sedap. Walaupun begitu, tak mengapa. Saya tak perlukan sudu. Sedap. Aduh, gigi saya, mereka beku. Oh, ini teruk. Ini sangat teruk. Tolong saya, tolong. John, apa yang kamu lakukan? Betulkannya. Saya tidak diragai Munch. Tapi, baiklah, saya Glenn saya untuk mencoba ice cream. Saya perlukan sudu yang lebih besar. Mari makan semuanya. Oh, ia sangat lazat. Setiap berbola rasa berbeza. Sedap pistachio. Ini hebat. Oh tidak, saya makan terlalu banyak ice cream sekaligus. Saya sangat sejuk. Saya nampak awak beku sekarang, John. Maaf kami tak dapat bantu awak. Selamat tinggal. Aduh, itu sakit. Baiklah, saya rasa dia okey. Sekarang giliran saya untuk mencuba ice cream. Ya, sedapnya. Mari cuba lagi. Oh, wow. Tunggu, saya belum makan satu bola dan saya sudah sejuk. Oh, masih banyak yang tinggal. Saya sepati boleh mengendalikannya. Sekarang.
Saya sejuk untuk dia. Saya hampir selesai, tetapi saya masih kesejukan. Oh tidak, kawan-kawan, tolong saya. Ini adalah labubu. Ya, nenek itu milik saya. Tunggu, apa? Tak mungkin. Itu bukan milik kamu, itu milik saya. Kamu dapat bahagian yang lebih besar. Oh wow, dan saya ada yang kecil comel ini. Lihat itu, biar saya cuba sekali. Oh tidak, saya tak boleh gigit. Oh, Hey, berhati-hati Leslie. Tapi kamu tahu apa? Ambil sekarang. tunggu, apa? Apa yang sedang berlaku? Ia jatuh dari semua permukaan. Oh wow, saya menangkapnya. Ia sangat lazat. Baiklah, saya rasa sekarang giliran saya. Oh, saya tak boleh gigit. Tapi saya tahu apa yang saya akan buat. Saya akan buka ia. Lihat itu. Dan ada labubu kecil di dalam. Hebat. Ia sangat comel. Saya boleh makan itu sekarang. Tunggu, apa? Itu kejam. Tapi baiklah, sekarang giliran saya. Ayo. Rehat, tolong. Ia tidak bergerak. Biar saya bantu awak. Itu sukar. Oh tidak, kawan-kawan. Saya tak nampak apa-apa. Seseorang tolong. Itu tak kelakar. Saya tak boleh tanggalkan topi ini. Biar saya bantu awak. Ini dia. Terima kasih. Tetapi itu tidak mesra. Wah, ada gula-gula jeli di dalam. Sedap. Sangat sedap. Dan semuanya mempunyai rasa yang berbeza. Saya suka semua perisa. Oh, tidak. Kenapa ia begitu berat? Lihat itu. Tidak berat langsung untuk saya. Nampak? Wah, John, awak sangat kuat. Buka mulut Anda. Wah, ia sangat menyeronokkan. Hebat. Sekarang semua gula-gula ada di atas meja. Wah, kita ada cloche. Saya rasa lebih baik awak mulakan, Leslie. Baiklah. Saya dapat keju berbau busuk. Saya tak nak cuba itu. Biar saya sembur sedikit minyak wangi. Oh, rasanya teruk juga. Baiklah, sekarang giliran kamu, John. Oh, tidak. Saya dapat bahagian keju busuk yang lebih besar. Saya rasa saya nak muntah. Tapi tahu tak, sekarang ahli silap mata John ada di sini. Dan voila, tiada keju. Silap mata yang hebat, kan? Hey, Ini dia. Baiklah, tetapi ia masih berbau. Ia di bawah topi kamu. oh, baiklah. Saya rasa saya tidak dapat menipu awak. Buka mulut awak dan makan. Oh, tidak. Satu gigitan lagi. Itu sangat teruk. Saya rasa nak muntah. Itu tidak kelakar. Sekarang giliran kamu, Vanessa. Lihat ketulan keju kamu di sini. Oh, tidak. Bau sahaja. Kawan-kawan, apa yang patut kita lakukan? Wah, John ada idea. Dia memutuskan untuk menghias sepotong keju dengan krim yang lazat. Wah, betapa kreatifnya John. Ia sudah kelihatan lebih menyelerakan. Wah, betapa hebatnya. Saya akan buat sini mengingatkan saya kepada kek. Ia agak sedap. Saya mau sepotong lagi. Sedap. Tunggu. Tidak. Ia teruk. Saya akan muntah. Kenapa kamu semua ketawa? Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan betapa busuknya ini. Adakah itu lucu sekarang? Selamat tinggal. Adakah Anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.